Demi menghidupkan kembali tradisi ketika Ramadan yang diamalkan generasi terdahulu, sekumpulan anak muda Kampung Tambir, Kota Samarahan menubuhkan tim Gerak Sahur Kampung Tambir. Kumpulan itu diketuai Ibu Semani Rahman atau lebih dikenali dengan panggilan Mus ditubuhkan pada 2023 bagi memudahkan penduduk Kampung Tambir bangun ketika sahur sepanjang Ramadan. Ketuk-ketuk sahur tu adalah peninggalan orang tua-tua lama dulu lah. Daya dulu makan kompang, ada gerak sahur. Kami nangga gerak sahur tu lama dah di sisi depa lagi. Jadi kami hidupkan balik gerak sahur tu pada tahun 2023 lah bersama geng-geng kami dengan pemuda-pemuda Kampung Tambir untuk mengangkatkan lagi tradisi tu untuk tubuhkan balik tim Gerak Sahur Kampung Tambir. Lebih menarik, kumpulan anak muda itu menggunakan peralatan terpakai seperti baldi, periuk dan kuali sebagai alat muzik untuk dijadikan penggerak-gerak bagi membangunkan penduduk kampung ketika waktu sahur. Harap ada tim Gerak Sahur untuk tahun tu ditubuhkan lagi dan untuk memeriahkan suasana Ramadan pada tahun 2025 tu. Tambahnya lagi, pada hari biasa kumpulan itu disertai kira-kira 20 anak kampung yang secara konsisten bertugas membangunkan penduduk kampung untuk bersahur. Mun malam hari biasa ya, setakat kami nangga hari biak sekolah dalam 20 orang, ada masa biak cuti dalam 30 orang ataupun 40 orang lah paling ramai. Tapi kami on start biasanya pukul jam 4 pagi dan berakhir pukul 4.30 pagi. Kadang-kadang hari hujan juga, kadang-kadang kami on si dapat hujan lebat, siapa kami on turun. Ada juga lah, ada dalam 2-3 orang mesej WhatsApp kami, ada yang mesej dengan kawan kami. Madah ni bagi tim Gerak Sahur tu ada gerak tu ni madah. Sunyi kampungnya madah. Sehubungan itu, Mus berharap ada pihak yang sudi mendermakan alat muzik seperti kompang atau hadrah untuk digunakan kumpulan itu pada masa akan datang. Jika ada siapa-siapa yang ingin menderma kompang kah, ada hadrah kah untuk kami kumpulan Gerak Sahur Kampung Tambir, dialu-alukanlah. Kini tu kami orang makan barang-barang terpakai seperti kuali, baldi, ialah barang terpakai dipakai kami orang lah. Ditanya sama ada aktiviti itu mengganggu penduduk di kampung tersebut atau tidak, Mus menjelaskan tradisi itu dibuat atas permintaan penduduk kampung sendiri. Setakat tu penerimaan penduduk kampung, setakat tu kami nangga sungguh menggalakkan lah. Dannya memberi dorongan untuk tim Gerak Sahur Kampung Tambir untuk terus kekal dan gerak penduduk Kampung Tambir.